Tak payah bawa banyak-banyak plier macam ni nak sangkut dekat pinggang banyak-banyak. Tak payah. Okay, kau bawa satu plier ni saja cukup. Ini adalah plier 5 dalam 1. Korang tengok cantik tak cantik plier ni. Okay, harga dia tak adalah mahal sangat tapi berbaloi lah kan. Kalau ini plier ni, ini plier yang pertama. Plier yang biasa lah. Plier yang biasa kita gunakan combination plier macam ni. Okay, so yang ini kelebihan plier ni, dia boleh buka tau kepala dia ni. Dia boleh buka kepala dia. Kau tengok macam mana cara nak buka dia. Aku kembangkan sikit macam ni. Okay, lepas tu picit dia punya muncul depan dia, tarik. Nampak? Dah boleh keluar dah punya mata ni. So, sekarang ni aku nak try tukar pakai gunting. Tadi daripada plier kan, jadi gunting. So, masukkan kat sini. Okay, masukkan di sini. Boleh nampak Kepitkan dia. Lepas tu keluarkan sarung dia. Nampak dia dah jadi gunting. Settle. Boleh jadi gunting, nampak? Daripada plier tadi dah jadi gunting. So, sekarang ni aku nak tukar mata lain pula. Macam mana cara nak tukar mata lain? Macam aku cakap, biarkan dia terkangkang macam ni. Kepit mata gunting ni, tarik dia keluar. So, kita nak jadikan apa? Kita nak jadikan dia cutter pula. So, jadinya masukkan cutter macam ni. Kepitkan dia, keluarkan dia punya sarung, dah jadi cutter pula. Dah macam Halid silap mata dah dia punya gunting dia ni, dia punya plier dia ni kan. Baik, Syed. Dah berapa dah? Boleh jadi gunting. Boleh jadi plier. Lepas tu yang ini cutter. Kita buang dia punya mata cutter, cabut. Okay, kita ambil mata apa pula ni? Ni mata apa ni? Kita pasang dulu, kita tengok mata apa. Kepit, tarik dia punya sarung. Jadi long nose pula bang. So pelik-pelik yang plier ni kan. So sungguh saya cakap korang, plier ni memang function habis. Beli 1 dapat 5. So jadi kepit, atas, tarik mata dia long nose. Kita pasang lagi 1 mata lagi. Masukkan dalam kepit lagi, keluarkan. Dah, aku tak tahu ini plier apa ni. Tapi yang aku tahu ini adalah plier wire. Maksudnya kalau korang nak kupas wire, kat sini ada berapa saiz dia kan. So ini adalah plier untuk kupas wire. Beli 1, dapat 5, harga murah mana korang nak cari. So jadinya dah tak payahlah nak bawa semua plier-plier yang ada ni. Korang bawa 1 set ni saja, korang akan dapat 5 mata macam ni. Nampak? Dapat 5 mata macam ni dengan 1 dia punya handle dia macam ni. Ini barang otak yang tukang buat ni memang geliga. Okay, ini barang otak yang tukang buat memang geliga. So jadinya tak payah beli plier banyak-banyak. Beli 1 plier dapat 5 plier. Pergi tengok dekat beg kuning aku, kau tengok berapa harga dia. Kau pasti tak percaya punya. Okay, harga dia macam 1 plier tapi dapat 5 plier. Pergi tengok kat dalam beg kuning aku. Okay, pergi tengok. Assalamualaikum.